Story, jom kita ride jalan penuh memori, sampai ceria rasa kebebasan, setiap detik jadi kenangan. Welcome to Don Azami Story. Okey. So kita dah sampai ke Gombak. Jadi kita lalu di laluan motosikal lah. Okey, alhamdulillah kita dah sampai di BHP Karak. Jadi sekarang ni aku nak cari lah. Jadi member-member kita dah sampai. Dia kata dia kat belakang. Tak pasti belakang mana. Kita bersihin serau lah. Tengok mana geng-geng hijau ni. Oh tu. Sampai dah. Ramai juga tu. Okey, kita dah sampai. Assalamualaikum. Jom. Hey, jalan ni. Kan? Oh ni otai kita ni. Weh, ada weh. Salam. Okey. Okey, so masing-masing dah ready. Jom kita keluar tu. Buat surprise Buat surprise Ini cuti hari ni? Cuti hari ni? Memang cuti. Awak depan saya nak rakam. Cikgu tak ada. Alhamdulillah. Jadi kita dah berjumpa kat sini. So kita decide untuk gerak ke Temerloh lebih kurang dalam sejam je daripada sini. So kalau tengok ni banyak lah rider-rider macam biasa lah. Kan? Di PHP Karak ni. Alright, jadi jom kita ride ke Temerloh. Ada lebih kurang 6-7 bidik lah motor. So aku yang paling last tadi sampai. So kita enjoy dulu kita punya ride hari ni. So kita tengok di sepanjang Karak Highway ni. Setakat ni masih tenang lah. Masih lancar lah trafik. Okey guys, so kita dah sampai di fotografer Rasi Karak. Okay, kita tengok lah. Shoot gambar. Ada kat tu. Tak ada. Ada. Okay. So kita nak shoot dah. Kita shoot gambar lah. Alhamdulillah kita dah sampai di Terowong. Terowong Beting Sempah. Alright, jadi macam biasa kita ride santai-santai ya, chill-chill ya, tak ada nak speed-speed. Sebab kita ditangka sampai lebih kurang pukul 9 pagi. Pukul 9 pagi ni ianya sesuai lah untuk kita nak jalan-jalan di pasar Pekansari tu yang panjang dia lebih kurang 2 kilometer kan. Jom kita ride jalan penuh memori, santai ceria rasa kebebasan, setiap detik jadi kenangan. Welcome to Don Azami Story. Bersama kita explore lagi. Di sinilah kisah bermula. Don Azami Story, jangan lupa subscribe untuk Don Azami Story. Jom kita ride jalan penuh memori, santai ceria rasa kebebasan, setiap detik jadi kenangan. Alhamdulillah kita dah sampai di Tol Bentong Jadi
perjalanan lancar lah. Perjalanan lancar, roadblock pun tak ada hari ni. Alhamdulillah. Alright, jadi kita ada lebih kurang lagi 46 minit dalam 75 km lagi untuk sampai di Temenggong. Alright, jadi kita sambung kita punya ride. Nanti kalau sampai aku habis pula. Okey, so kita dah sampai di Plaza Tol Karak. Jadi kita dah mula memasuki LPT lah. Maksudnya Lebuh Raya Pantai Timur dulu. Kalau tak salah aku lah kalau tak salah aku betul-betul lah. Okay, jadi jom, kita teruskan lagi perjalanan kita belum. Lebih kurang lagi 30 minit dalam 50 km lagi. Okay geng, so kita berhenti kejap sebab ada motor yang dia tolak laki bini tu. So kita nak tengok lah dia rosak apa yang kita boleh tolong, kita tolong lah. Kan, kita tengok. Saya minyak lah. Kalau minyak kena sedut lah. Kalau pancit, cacing ada. Abang naik kita tolak lah. Abang ni motor dia habis minyak. Bang berhenti lah bang. Panggil dia. Bang. Dia dah stres tu, Cakap dia kita tolak dia. Okay kan. So kita rider ni macam ni lah. So kita bergotong royong tolak abang tu. Adalah kita sama-sama lah mungkin lepas exit tu ada minyak ni kan. Jadi kita terus beli kat petrol pump ada yang tong tu kan, isi RM5 tok box, tahu kat bakul tak apa, memang tak cukup. Kalau lebih 100 kilo kan memang tak lepas. Sebab kita bawa laju. Naik 2 orang lagi. Jauh minyak dia cepat makan lah. Tapi tak apa. Kita tengok abang tolak tadi, kalau pancit susah sikit lah. Okey. So kita dah selesai Okey bang. Okey, so brother tu kawan atau sepupu dia bantu lah. Bantu untuk tolak sampai ke pump minyak. Jadi kita nego kat situ je lah. Alhamdulillah lah kita berjaya tolong orang hari ni. Dapatlah buat satu kebaikan. Kan kita ni dah lah banyak buat kejahatan. Okey. Alright, sampai champion kita. Hero kita pada hari ni lah. Alright, jadi kita dah sampai di Termelo. Tak jauh sebenarnya Termelo ni. Tak adalah jauh macam kita pergi bulan lepas kita pergi ke Yongteng. Makan nasi berani Mak Gondan tu kan. Yang itu jauh lah. Memang jauh. So di suasana di Termelo pagi Ahad. Ada banyak warung-warung sarapan pagi. So kita masuk jalan-jalan. Aku pun tak pernah lalu jalan ni. Lalu kita masuk ikut pekan ni lah. Tapi antara member kita ni ada orang Termelo kan. Jadi kita ikut je dia. Kata ni kampung dia. Ikut je aku. Okey, so sekarang kita ada dekat kampung Bukit Tingkat. Kampung tu mungkin berapa dalam ini tempat kampung ni jalan utama kan. So ada air kat situ. Baru foto yang malam. Tak apalah. Kita boleh basuh bila je. Kita dah sampai di Sungai Pahang lah ni. Okey. So kalau kita masuk di kawasan Termelo tu, memang patin lah banyak kedai kan. Patin, tempoyak. Aku rasa ni patin tu kalau
makan. Okay, so kita dah sampai di destinasi lah. Kalau tengok dekat sini orang dah start parking kereta untuk menuju ke pasar sehari ni. Tengok ada yang dah balik jadi ini antara tumpuan pelancong penduduk tempatan di pagi lah, waktu pagi. Baik, ni bukan jalan one way ke bang? Right. Oh, jambatan tu boleh lalu So, sekarang ni kita cari parking tu. Aku pun tak tahu mana nak parking ni. So, nampaknya macam boleh parking. So, kita dah jumpa parking. Boleh Aduh, berat. Okey. Sekejap. Tak boleh? Tapak niaga. Kita kena cari port lain. Okey, kita dah sampai. Saman pula? Saman Habis nak pergi mana ni? Pergi pasar dia tak kacau kot. Alhamdulillah, kita dah sampai di pasar Temelloh. So, tengok apa yang ada. Aku rasa aku nak cari makan dulu lah. Aku lapar lah ni. Helmet tu kau tinggal atas tu ke? Tak selit dekat bawah seat? Tahulah. InsyaAllah. lagi ganas ni aku tu. Aku ni tak bawah seat. Aku ni lambat sikit kan? Aku tak ni. Atas bok je. Okay, tak pakai lah. Okay ke? InsyaAllah. Ini makanan ni tu. Tu lah, bau dia kan. Wah, pula tu. Ui, berapa ekor pun Sarapan tak sempat. Tu lah. 7.5 ni pasal. Ni mana ni? Terus lah. Terus lah. Dia panjang dia 2 kilo tu. Gila jauh tu. Ingat boleh beli air dulu lah kot. Haus ni. Tadi ada teh tarik depan tu tadi, RM1. Apa nak beli ni? Semua nak beli kan? Air balang ni manis-manis ni pagi-pagi. Ya, sejuk. Dia tak feel. Mana meh kedai dia? Luar tu nampak. Oh, kita makan dululah bawah jalan. Otak dah tak ada oksigen ni. Dah tak sampai ni. Tak boleh nak fikir lah. Kau tak boleh konsentrate lah. Tak boleh konsentrate lah. Nampak 7.5 ni pasang. Sama betul. 6 ni. Lapar ni. Kau tak makan lagi lah? Tak makan lagi, lapar ni. Aku minum pun tak ni. Sama. Dia kata tu, kedai tu. Kau jaga Don, jaga Don. Ular. Ada yang mematuk ke? Ular tak apa, jangan buaya. Okay, so kita ada rapat ni. Incip. Okay, so kita decide untuk makan dulu. Sebab perut dah lapar sangat ni. Kedai mana man? Ni bion sop. Tak cukup ni, kena nasi ni. Apa? Tempoyak. Tempoyak. Wah, kita makan dulu. Ya. Banyak yang terdepan ni. Sana apa meh? Macam dia gerai dia Tak. sepah. Tu. Nanti ada mencik. Meja yang tak ada. Sate. Meja yang tak ada. Meja yang tak ada kan? Makan banyak boleh beli. Oh ni. Nasi kerabu ke apa ni? Jom. Tapi aku rasa makanan macam kena beli kat sana lah.
Kursi tak ada. Kursi bawa rumah ni kali. Mana tak boleh lah? Beli makan lah. Duduk bawah tu ada meja. Cek makanan dulu. Cek makanan. So aku nak cari nasi lemak lah pagi-pagi ni. Kita ambil nasi lemak ni. Kan nasi lemak? Ya, nak apa tu? Nasi lemak apa ada? Cuma biasa je. Biasa je. Ha. Boleh lah saya satu. Kau depan ni tak nak? Saya makan nasi lemak. Cik kuih pula. Saya kasi makan batangnya tu. Ya, jom. Jom. Ada apa-apa Roger? Okey. Dodol. Satu ni apa? Satu lima tu tak? Bagi 5 ringgit. Limitan. Kita makan sama. Makan sama. Jangan beli itu je ke? Sebab ni rare lah. Betul. Bandar Turazak tak ada. Bukan mana terazak, KL memang tak ada. KL memang tak ada. Jom. Oh ni. Betul, ada tak? Ini apa? Badak bendam. Ini kuih ni. Yelah beli kuih sikit lah. Campur. Kak campur boleh? Boleh. Campur je lah semua. Lagian RM6 kak? RM6. RM6. RM9. Campur lah semua. Ini apa? Yang ni Apa nama dia? Koci. kulit pisang. Ini lepak pisang. Boleh lepak pisang 2 ke? Campur lah kat mana-mana. Ini apa? Beli lepak Labu. lepak ubi. Boleh. Berapa? Masih. Allah tak ada hal lah. Okey, sama. Dah. Kita jangan penuh kan. Lagi dah makan lagi. Patutnya kita jadi macam wak gondan tu. Ya, betul. Perut dah sebu kan. Kita dah makan kat Serban tu. Cikgu tak ada hari ni. Saya belajar pasal dia. Kita memang plan. Kalau tak kan kita nak pergi Kuantan betul. Itu saya cakap okey tak apa pasal kita buat asing kan. Separate. Nanti Kuantan kita kalau ni rushing kan. Ya, betul. Nak kejar masa. Dengan dia pula tak ada. Betul dikit. Kita dah dapatkan nasi lemak dan beberapa kuih lah. So kita makan dulu. Lagi nak makan patin tapi aku tak makan patin, aku makan kuah je. Kak, jangan risau. Apa dia nak order? Ingat bini? Jaga, tak ada barang beli. Masih bang. Ini dah. Lain daripada yang lain ni. Ni datang Bangau tu. Mana bangau? Lepas sana tu. Lepas lagi. Kalau ni kita ke kanan kan. Ni sana ada kampung. Buat macam pengangkutan lah. Daripada sini nak balik kampung. Penambang. Sekarang dah jadi ni lah cruise lah. Belakangan lah. Minum dulu. Kita dekat bahagian barang basah lah. Ikan patin banyak lah kat sini. Jumpa gambar bini kau. Mana ada tuan? Yang tadi lah, kat belakang tadi tu. Ada, depan ni ada. Betul juga kan. Lagi. Lupa yang ni kan. Boleh ride lah. Aduh. Ada tak masuk lagi? Apa tu? Sambal hitam. Okey tak dah? Dah. Okey. Yang ni okey. Ni nak yang ni. Ya. Betul eh? Allah. Okey lah. Patin, kasam. Saya tak makan ikan. Dah, macam mana ni? Saya USA. tak kurang lah. Tempoyak manis. Koyak manis. Ada tempoyak manis, ada sambal tempoyak. Ni tempoyak yang manis ni. Yang manis ni. Tak pandai. Lemak-lemak manis. Kalau nak hilangkan rasa ngantuk naik motor, nak beli poyak gesek hidung. Segar bini mata. Okey dah. 3 jam tak berhenti-berhenti. Gesek. Okey, sama. RM10 dan sambal boleh rasa dulu kak? Ada rumah saya dah berat. Rumah saya dah berat. Dah pisah lah. Tahan kat bunga kan ni. Okey. Kita kat mana ni? Temeluk. Moyak pula. Kita kat mana? Tempoyak. Okey, beres. So kita dah sampai hujung. Sampai di penghujung pasar Pekansari lah.
ni lebih kurang macam pasar tani, cuma kelebihan dia panjang lah. Mana letih kan. Koyak ni. Oh, diorang lepak sana makan. Okay guys, so kita dah settle jalan-jalan survey di pasar Pekansari ni. So sekarang kita nak menuju ke makan tengah hari lah. Kita nak makan, kita nak pergi cari kedai patin tempoyak lah macam biasa. So jalan agak jam Nah, macam mana nak lepas ni? Okay, kita jalan dulu. Okay. Baik. Okay, so sekarang kita berada di Kampung Bangau Tanjung. Kita patah balik lah. Aku tak tahu dia nak makan kat mana. Mungkin dia orang makan dekat Patin Bangau ke ataupun tak pasti. Aku just ikut je lah. Kita ikut siapa kat depan tu? Amir. Betul. Kita ikut Amir. Patin di Tanjung. Sini kita makan dekat Patin di Tanjung ni ke ataupun bukan? Sekarang dah pukul 12 suku. Ni kedai ni tutup. So kita makan di Saiful. Saiful lah nama dia. So kat sini ramai lah. Okay, bukan juga. Aku tak pasti lah. Betul lah. So kita makan di Saiful di Tanjung. So ramai grup-grup motosikal yang ada. Right. Sampai di Patin. Apa nama Patin ni bang? Ni dia duduk bawah. Tadi dia naik atas. Tu. Tak ada pot? Dia tak dekat meja? Kita tunggu je lah macam ada nak habis. So kita dapat meja kat atas Sungai Temeloh. Oh baik. Dik, main apa dik? Pasir. Cukup lah? Cukup? Cukup. Apa? Ni meh, kenyang tak meh? Makan ni ayam tak usik ke ni? Cuit dia ni. Ya. Semua dah termenung. Kenyang Dia bagi adik tu. Nak tak ayam? Ayam tak? Ayam. Saya nak apa? Ayam. Uncle tu tanya nak ayam tak? Nak. Ayam pipin ni. Ayam pipin tu? Apa tu? Ayam. Pipin. Pindah ipin. Tak nak. Hampir. Bang, macam tak bermaya ya bang. Tak cukup tidur ke bang? Itu ada ngantuk. Ngantuk lah. Yang tidur ada. Okay, so kita dah settle makan tengah hari di Saiful Patin Temeloh. So macam biasalah, kita pergi cari masjid jap. Kita solat Zuhur dulu, rehat-rehat. Lepas tu nanti kita akan teruskan perjalanan ke Kopi Ladang untuk minum kopi kat sana. Lepas tu baru kita balik lah. Okay, so kita dah selesai makan di Saiful Patin Gulai Masam Okay, di situ okay, tempoyak dia sedap. View dia cantik tepi sungai.
kan kita decide nak pergi solat jam lah solat Zuhur di Masjid Temelur kot. Kita ikut Syafiq orang sini, dia tahu lah. Okay, so kita dah sampai di masjid. Besar juga masjid dia. So kita solat dulu lah Alright. Okay, kita sampai. So kita ronda-ronda dulu dalam pulau ni. Geng-geng semua baik. Boleh geng Ducati tadi masuk makam dekat parking tadi tu, jauh ramai-ramai dia ada parking tadi. Okay, so kita dah menghampiri untuk masuk ke tol pas menghala ke KL lah. So jalan agak jam di persimpangan untuk masuk ke tol LPT ni. Dan kebanyakannya kereta atau kenderaan daripada luar lah, daripada Kuala Lumpur, daripada Kuantan. Mungkin diorang datang Temelur ni terkenal dengan makan tengah hari kan, untuk makan patin, ataupun mungkin yang datang daripada pagi tadi pergi pasar pekan sehari tadi. Okay, so kita dah masuk tol LPT 2 ke LPT aku tak pasti lah. So kita akan menuju ke Kopi Ladang, lebih kurang lagi sejam lah untuk kita ride. Okay, so harap perjalanan kita dipermudahkan lah. Cuaca pun agak baik, dia tak apa panas sangat, ada mendung sikit tapi masih panas juga lah, panas tengah hari. Okay, so aku ride dulu, nanti aku sambung ride. Okay, so sekarang kita dah masuk di kampung Bukit Tinggi lah. Actually ni kampung Cina lah banyak majoriti penduduk dia Cina lah So dia ada balai poli kat sini. So memang bukit dia tinggi yang kaki sikit lah. So daripada sini kita boleh tembus ke Janda Baik lah. Actually aku first time lalu sini. First time kot. Betul. Aku first time lalu sini lah. Sebelumnya aku tak pernah lalu sini. So kalau nak pergi Janda Baik pun selalu kita masuk ikut Genting Sempah sana, ikut RNA Genting Sempah tu. Jadi jalannya agak kecil lah kat sini, tapi mungkin lagi 8 kilo, 7.6 kilometer sampai di Kopi Ladang lah. So kita santai-santai je lah Jam pun dah pukul 4.30. So kereta slow kat sini sebab mungkin jalan dia sempit. Oh, ini shortcut lah terus sampai Janda Baik. Okay, so kita dah sampai, masuk di entrance Janda Baik lah. Oh, aku first time lalu sini. So dia tak jauh memang dekat dia tadi. So dalam 2-3 minit dah sampai. So kalau kita daripada Temelur tadi memang dekat lah. Kalau kita terus ikut masuk Genting Sempah macam patah balik. Jadi okey lah jalan ni. Oh, masuk dalam Janda Baik ni terus sejuk terus badan. Memang best. Pokok banyak, angin sejuk bukan hilang penat sekejap. Okey, sebelah kiri aku ni Janda Baik Riverside. Janda Baik Riverside ni tempat mandi-mandi lah kat sini. Tempat family bercamping. So dia ada wakau-wakau atau pondok-pondok yang boleh disewa lah.
So aku tak tahu lah berapa dia punya rate kan. Tapi kalau pagi tadi ramai kat sini. Ni mungkin sebab dah petang. Okey, Alhamdulillah kita dah sampai di Kopi Ladang. Dan keadaan dia tenang je kat sini kan. Tak sibuk pun. Okey, jom kita park di signboard Kopi Ladang. Alright. Jom kita basahkan tekak. Okey, so kita dah sampai Kopi Ladang. Oh, bau kopi baik. So, macam biasalah kita... Ni apa ni, meh? Oh, Ni dia lah, kita cari ni dulu. mana dapat cawan? Periak ni. Ini baju sana dia. Oh, kena beli ais. Ais ni. Mesti kena beli. Okay, gang. So, kita dah sampai Kopi Ladang. Lepas tu video kita sampai kat sini je lah. Alright, terima kasih kepada yang tengok video ni sampai habis. Tolong like, komen, subscribe dan share. Okay, terima kasih.